Ini video kita nak review 15 buah kereta harga berbaloi, harga termurah dekat market Malaysia. Okey, sekarang kita mulai daripada pertama. Pertama kita mula daripada Toyota Vios 1.5 Auto 2017 sudah convert ke Hilux Okey, warna ni boleh kata orange color lah, warna metallic color yang ada pearl dia boleh tukar color sikit lah, nampak lebih sporty lah. Okey, ini hari cuma nak jual 48,800 saja. Ini kereta tahun 2017 boleh buat full loan. Kalau buat full loan bulanan 700 lebih lah. Okey, boleh kata mampu milik Dalam interior semua elok cantik lagi, ada push start button Tapi pintu semua cantik lah. Interior boleh kata perfect Okey, kalau Vios biasalah kereta yang senang maintain, spare part memang senang dicari. Okey, nombor 2 kita tengok ini. Ini adalah Kia Cerato yang 1.6 auto K3 model ni 2016. Harga cuma nak jual 29,800 saja. Kalau buat full loan bulanan lebih kurang pun dalam lebih kurang 500 lebih lah sebulan. Kereta memang cun cantik, semua original, tiada kemalangan, tak ada banjir. Okey, kita sengaja pergi spray yang bumbung warna hitam, nampak lebih sporty lah. Kereta tiada kemalangan, tak ada banjir Okey, kalau buat full loan bulanan lebih kurang dalam 5,600 saja. Kalau ada bos suka sporty kereta, performance, bawa sedap, nampak sporty. Okey, ni boleh kata sesuai Android player ada, tak ada masalah, boleh pakai. Push start button ada Ini Kia Cerato K3. Kereta memang nampak sporty lah. Harga cuma 29,800 saja. Kalau ada bos minat ini kereta, boleh lodge misteri lah. Ini juga boleh buat loan kedai kalau ada bos nama ada masalah ke, atau gaji tak masuk bank, atau high commitment, tak dapat loan kredit, datang jumpa misteri. Ini boleh buat loan kedai. Muka 10,000 saja. 10,000 bulanan lebih kurang dalam RM875 bayar selama 5 tahun lah. Dapat ini K3 2016, tahun baru sikit baru 9 tahun Okey, nombor 3 kita pergi tengok Mercedes Benz. Ini adalah tahun 2012 C200 CGI model 1.8 auto, muka baru new facelift. Lampu ada nampak L sikit. Ni kereta semua asal original, satu owner pakai sampai sekarang. Ini kereta, ini hari cuma nak jual 34,800 saja. Tahun 2012 C200 1.8 CGI, muka baru new facelift Okey, harga nak jual 34,800 saja Okey, boleh buat full loan bayar 4 tahun lebih kurang 1,000 lebih sikit lah, bayar 4 tahun. Ini juga boleh buat loan kedai kalau muka 15,000 bulanan 1,000 lah, bayar 5 tahun. Muka 15,000 bulanan 1,000, bayar selama 5 tahun loan kedai. IC saja sudah boleh lulus tak leceh buat loan kedai, memang senang lulus punya. Dalam interior boleh kata perfect lah, owner lama ada jaga semua barang masih original lagi daripada asal sampai sekarang. Belakang pun semua cun-cun cantik Harga kereta 34,800. Kalau buat full loan, lama jangan ada masalah, gaji masuk bank, dokumen komplit. Okey, boleh buat full loan bulanan 1,000 lebih bayar 4 tahun saja. Kalau buat loan kedai muka 15,000 bayar 1,000, bayar selama 5 tahun lah. Kalau ada bos suka, pun boleh lodge misteri lah. Ini muka baru harga 34,800. Okey, nombor 4 ini Toyota Prado 2.7 tahun 2014. Ini petrol petrol. Okey, ini model baru lah, 2014 Prado, Land Cruiser Prado 2.7 ni Okey, ini harga cuma nak jual 105,800. 105,800 saja ini boleh buat full loan lah. Kalau bayar 6 tahun lebih kurang 2,000 lebih. 2,000 lebih baik 6 tahun buat full loan. Dalam interior semua cantik lah. Kalau Land Cruiser ini kereta mewah
Ini toke-toke besar pakai ni lah. Ini jenis model nampak memang garang. Harga 105,800. Boleh dapat ini tahun 2014. Land Cruiser Prado model Prado 2.7 2.7 yang petrol. Kalau ada bos mau boleh contact nursery Ini satu saja. Ni memang model ni memang susah mau dapat ni Memang susah mau dapat ni kurang sangat. Lagi kereta mau cantik-cantik pun kurang Kalau ada bos mau jadi nursery lah. Okey. Nombor 5. Ni adalah tahun 2014 Myvi 1.3. Lagi best model SE 1.3 SE model Kereta memang cun-cun cantik lah, cat baru. Engine, gearbox, suspension jangan risau, tak ada masalah. Ini kereta 2014 Kalau bayar 6 tahun buat loan, buat full loan lah, bulanan lebih kurang 500 lebih. 500 lebih boleh dapat SE tahun 2014 1.3 SE model Dalam interior semua cantik lah. Lawa-lawa lagi. Dalam semua elok Harga 24,800 saja. 24,800. Okey, buat full loan bulanan 500 lebih, bayar 6 tahun Ini juga boleh buat loan kedai lah. Kalau ada bos dokumen tak lengkap ke atau nama masalah ke, nak buat loan kedai boleh 8,000. 8,000 muka 8,000 buat loan kedai Bulanan 750, bayar 5 tahun lah kalau buat loan kedai. Kereta semua cantik tengok lampu semua perfect, cantik lagi. Body semua elok-elok, lawa-lawa. Semua elok, cantik, lawa lagi. Kereta memang cun-cun lah. Okey. Ini tahun 2014. Okey, nombor 6 ini Mazda CX-5. Tahun 2018. Ini 2.2 yang diesel diesel 2.2 diesel 2.2 diesel. Okey, kereta memang kaking cun-cun, lawa, elok, cantik lagi 2.2 tahun 2018 punya Mazda CX-5 2.2. Harga cuma 58,800 saja. Buat full loan boleh, bayar bulanan 800 lebih. Boleh dapat ini kereta kaking boleh kata kaking cat masih ori sampai sekarang, tiada kemalangan, tak ada banjir Okey, harga cuma 58,800. Boleh dapat model baru 2.2 yang diesel engine Mazda CX-5. Buat full loan bulanan 800 lebih saja. Cun-cun lawa lah ini kereta, boleh kata perfect, cantik lagi. Okey, nombor 6 kita tengok ni kereta pelik sikit. Ini adalah Renault Koreos. Ini 2.5 auto yang petrol 2018. Kereta boleh kata kaking cat semua cantik, elok lagi, warna putih nampak. Warna putih pearl white color lagi. Cun-cun lawa lah, elok lah. Okey, ini hari cuma nak jual 28,800 saja. Ini kereta tak silap kereta baru 160 lebih Ini baru pakai 7 tahun saja. Nak jual 28,800 saja. Kereta macam baru macam kereta baru condition tip top condition. Inilah SUV besar. Ni C segment. SUV C segment. Lebih kurang sama dengan CRV. Memang perfect lah kereta ni. Perfect dalam interior istimewa. Ni kereta mewah, kereta mewah. Ni SUV mewah. Tu semua elok, cantik lagi, semua berfungsi, jangan risau. Tak ada problem ni kereta, memang elok. Renault Koreos, belakang memang luas. Ini pun ada power boot power boot ada Harga 28,800 sajalah. Okey, buat full loan boleh tak ada masalah. 400 lebih saja. Okey, ini nombor 7. Ini adalah apa kereta ni? Mercedes-Benz GLC 200 tahun 2020. Baru pakai 5 tahun. Mileage sikit, 30 lebih saja ini. Harga cuma 158,000. 158,000
Kalau buat full loan bulanan 2000 lebih lah. Ini kereta macam kereta baru lah, perfect lagi. Tahun 2020, GLC 200. Buat full loan bulanan 2000 lebih kereta baru lah pada kata. Engine, gearbox, suspension tip top. Kereta tiada kemalangan, masih original tak sampai sekarang. Kereta tiada accident, tak ada banjir, memang haki. Okay. Harga cuma 158,000 saja kereta. Okay, kalau ada bos suka, okay, Roger Misteri lah. Tahun 2020, GLC 200. Executive model new facelift muka baru. Nombor 8. Ini adalah Toyota Altis tahun 2014, 1.8 auto. Harga 36,800 Ini new model. Okey, boleh buat full loan bulanan 700 lebih, bayar 6 tahun Okey, ini juga boleh buat loan kedai lah. Kalau loan kedai muka 15,000, bulanan 875 ringgit. Kalau muka 15,000 bulanan buat loan kedai 1,000. Sorry, bukan harapan ada 1,000 kereta boleh kata kaking cun cantik lagi. Cun elok cantik lagi. Kalau Toyota Altis jangan risau lah. Kereta memang boleh pakai lasak lama, spare part pun senang didapat. Okey. Nombor 9. Nombor 9 ni apa kereta? Proton X50. Kereta owner lama cerita suruh pakai lebih 10,000 untuk aksesori dia. Skirting, wrap body, lampu, sarung, sama dengan saiz skirting yang carbon, spoiler carbon, semua suruh taruh memang cun lawa elok cantik lah. Ni kita nampak memang sporty. Lain daripada Line X50 Harga cuma 66,800 saja 1.8 auto yang fresh ship lagi. Ini ada sunroof, full accessory lah, fresh ship, full accessory yang ada sunroof Harga cuma 66,800 saja. Tak silap ini kereta 110 lebih ribu. Ni baru nak jual 66,800. Buat full loan bulanan 800 lebih. Tahun 2021. Kereta memang hacking, cun lawa cantik. Okey, dalam interior macam baru lah, cantik-cantik lagi. Ni asal putih cuma wrap body Body dia kasih balut warna hijau terang, cantik-cantik lagi. Dalam semua perfect lah. Okey, harga cuma 66,800 saja. 66,800. Buat full loan bulanan 800 lebih. Boleh dapat ini. Fresh ship lagi, ada sunroof X50. Memang cun bawah cantik, sporty. Nampak? Sportlim pun suruh tukar aftermarket ni. Okay, last kita tengok ini. Tahun 2013 Hyundai Veloster 1.6 auto Okay, ni harga kereta 31,800 saja. Ini model premium Kalau model premium dia ada panoramic roof lagi. Dalam interior dengan luar aksesori ada lain sikit. Ni ada side skirting, Sportlim sudah lain. Sama dengan ni side mirror pun sudah tukar aftermarket, lebih sporty dengan spoiler dia. Ni 3 pintu bukan 2 pintu ni 3 pintu 1 pintu lagi sebelah sana. Sini boleh buka. Yang pintu ketiga. Ni macam HRV. Dia ada handle macam HRV. Dalam interior lebih besar daripada Z. Lebih besar lah. Okay. Ini 3 pintu punya kereta Ini adalah Hyundai Veloster tahun 2013 1.6 auto. Model premium paling full spec. Ada panoramic roof lagi Kereta memang cun cantik, ambil balik tak payah fikir lah. Okey, harga 31,800. 31,800. Bayar 5 tahun ikat 5 tahun. Buat full loan bulanan 7,800 Kalau ada bos suka, Roger Misteri. Okey, ini hari recommend sampai sini lah 10 buah kereta. Okey, thank you for support. Thank you.